Assalamualaikum. Hari ini kami berada di Orchard. Kita nak cakap tentang cara-cara untuk jadikan musafir anda musafir yang superb. Okay, so ada beberapa adab-adab dan juga panduan-panduan yang disebutkan oleh para ulama tentang bermusafir. Walaupun nampaknya kita selalu melaksanakan musafir ini mungkin kadang-kadang setahun sekali, betul tak? Ya. Pertama sekali kita pastikan bahawa musafir kita itu dengan niat yang baik, dengan perjalanan yang baik, niat yang baik dan bukan untuk maksiat. Contohnya macamlah kita bermusafir ke Genting Highland untuk bermain judi di kasino, haram alaik. So kita pastikan supaya kita musafir safar kita ke Genting Highland itu adalah untuk bermain theme park sahaja, no kasino. Perkara yang kedua adalah bab berkenaan rakaatin qabla safar, 2 rakaat sebelum safar, iaitu solat 2 rakaat sebelum safar. Ada yang sebutkan ni solat nama solat musafir lah, solat musafir. Namun dilihat daripada hadis-hadisnya, ada beberapa para ulama berikan komentar lah tentang hadis-hadis itu, tidak di dalam darjat yang baik, sebahagian sebutkan ianya dhaif. Namun begitu, perbahasan ini dibincangkan dan Imam Nawawi sebutkan bahawa mustahab sebenarnya untuk melaksanakan solat yang kita sebutkan solat musafir 2 rakaat qabla safar. Satu yang umum lah, jangan kita khususkan, tapi umum, solat 2 rakaat saja dalam bentuk umum. Okay, dan yang ketiga adalah doa keluar rumah. Ini selalu kadang-kadang kita lupa tau. Lupa selalu ya. Lupa selalu. Doa keluar rumah. Okey, doa keluar rumah ni macam mana doa dia? Cuba baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala Anda wali baca je lah. Betul lah. Okey, amin try baca. Macam mana doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, jadi ekstra sikit. So dalam hadisnya disebut Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Very interesting. Pertama sekali kita minta dengan nama Tuhan. So kita keluar, kita sebut dengan nama Tuhan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Maknanya kita serahkan urusan kita semua kepada Tuhan. So maknanya kita ada submission, guys. Submission bukan UFC submission. Kita submit to Allah, and then wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Very interesting bila Nabi ajarkan satu doa, tunjukkan yang kita slave. Okay, yang keempat, sebelum tu kita ada dekat tempat budak-budak main skateboard. Saya tak pernah main benda ni. So Kalso mungkin pernah main. Zaman muda-muda dia dulu. Tak pernah lah, saya tak tahu. Kita cakap yang keempat tadi adalah naik kenderaan pun baca doa. Kita biasa kalau naik kapal terbang kan, especially kita naik SIA, nanti dia baca ini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Lebih kuranglah dia baca juga. So kita mungkin biasa mendengarnya. Saya selalu sarankan untuk kita baca. Kemarin saya pergi ke Desaru, ada tour lah, buat satu tour. Dalamnya kita baca doa safar, tapi saya baca 3 kali. So waktu pagi dan kita baca lagi, dan petang balik pun kita baca lagi. Hopefully mereka terbiasa dan menghafal. Safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda
Dan makna daripada doa ini sangat cantik. Kita puji pada Tuhan dan kita sebut pada Tuhan yang dulu kita tidak mampu untuk menguasai kenderaan-kenderaan ini, sekarang kita telah mampu untuk melaksanakannya. Okey, dan yang kelima adalah ketika dalam perjalanan hendaklah sebaik mungkin untuk kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran ke, yang kita buatlah apa-apa yang pokoknya berzikir kepada Allah, dan kita jangan tinggalkan solat. Allah SWT telah mewajibkan solat pada apa sekalipun keadaan, sehingga kan ketika seorang itu musafir, Allah SWT berikan keringanan rukhsah dengan seseorang itu boleh mengkasarkan solatnya, pendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Begitu juga orang boleh menjamakkan solatnya, menggabungkan solatnya. Jadi tak ada alasan untuk seseorang itu tak solat. Okey, so kalau nak solat, mana-mana pun boleh solat. Kalau rasa malu nak solat dekat tempat orang main skateboard ni, maka kita solatlah cari tempat-tempat yang orang tak nampak. Terpencil sikit kan, cari terpencil kat ujung-ujung Tanjung ke, kat mana-mana tangga-tangga shopping center ke. As long kalau ada keimanan, kita pasti akan buat. Maka jangan tinggalkan zikir kepada Allah SWT dan sentiasa memperbanyakkan, sentiasa pastikan solat kita itu terjaga. Begitu yang kita sebutkan. Cara-cara untuk pastikan musafir kita itu sentiasa dipelihara oleh Allah dan musafir kita itu sentiasa superb. I don't wanna